Hai, hari ni kita nak share buku yang baru je sampai. Kita nak tunjuk buku konten menjual. Sebab buku TikTok ni dah banyak kan buku TikTok. Tapi buku untuk konten yang menjual ni yang boleh convert kepada jualan. Sebab kadang-kadang konten bila ada certain konten yang kita buat adalah untuk tujuan awareness, maksudnya nak bagi orang aware, orang kenal kita. Tapi mungkin dah tiba masanya bagi orang-orang yang dah lama dah buat awareness. Dia harap orang aware lah kewujudan dia ni sebab dia dah lama buat awareness. Bukannya baru buat awareness tau, dah lama. Jadi orang tanya, tak convert lagi ke? Tak dapat jualan ke? Bagi yang dah buat content awareness tapi masih rasa orang tak buat belian lagi, boleh dapatkan buku konten menjual 55 video yang buat orang membeli. When I first started belajar TikTok ni, I learn from Seed for Future, Abang Nas lah dia punya nama. Dia muda je tapi ialah tu nama samaran dia kan. So kalau you sedang mencari idea macam mana nak buat konten-konten yang boleh buat orang membeli, at the same time you dapat jualan, dapat duit, you boleh dapatkan buku ini, buku konten menjual daripada Seed for Future. Okay, jom kita go through buku ni. Apa yang banyak sangat dekat atas meja ni. Okay, so kita akan go through lah buku ni. Buku 55 video proven dan TikTok bagi orang yang dah lama dengan TikTok. Kita tahu yang TikTok ni dia bukannya baru. Dia started since 2016. Tapi dia betul-betul booming. Orang kata blowing up waktu zaman PKP. Waktu orang tinggal dekat rumah, waktu orang nak look forward for something, waktu orang nak explore some other new things, waktu itulah TikTok TikTok blooming dan ramai orang mula download TikTok dan mula buat account TikTok. Kalau if you are new with TikTok, kalau you baru tahun ini 2025, janganlah risau. Baru tahun ni nak buat Cik Su, baru tertinggal compared to orang lain. Sebenarnya kan kita tak pernah tertinggal. Kalau kita melakukan ataupun kita buat apa yang kita perlu buat, kita tak pernah tertinggal. Kita akan tertinggal kalau kita buat tak tahu je sampai bila-bila pun. So actually kita tak tertinggal pun. Okay, so apa kita akan buat? Kita akan go through this book together bersama-sama. Bagi siapa yang belum ada lagi dan you rasa you boleh tengok dekat video. Ada banyak video-video tentang video untuk menjana jualan ni. Tapi mungkin kalau you rasa you perlukan buku yang komprehensif, yang ajar step by step dan dia sesuai untuk usahawan macam you boleh cuba buku ini. 55 video yang buat orang membeli. So kita akan go through together bersama-sama. Best ke tak best? Jom kita tengok. Siapa yang dah ada buku ni, bolehlah siapa yang dah ada, bolehlah buka together or nak discuss together. So this is actually macam just a sharing session daripada seorang usahawan juga yang memang gunakan konten-konten ini untuk menjual. Sebab bila nak baca buku seorang-seorang ni macam sunyi pula ya. Kalau macam dengan kawan ni bolehlah kita bertukar-tukar fikiran. So you can share this link. Hi Bakri. So inilah dia buku konten menjual. You dah ada dah buku ni. Dah ada dah buku ini ataupun belum? Kalau belum, nak dapatkan pun you boleh dapatkan. Nak tengok dulu pun boleh. Can go through together with me. Jom kita tengok buku ini tentang apa. So this is the book.
This one. Hi Mr. Coffee. Okay. Buku konten menjual, video yang buat orang beli. Kenapa kita nak kena orang beli dah? Sebab kita dah buat awareness, kita dah mewawarkan why. Kenapa nak kena buat konten yang menjual? Sebab orang kata jangan harap lagi. So we just have to do what we have to do. Tapi sebenarnya it's time for us untuk buat konten yang orang membeli. Yang ni proven daripada beberapa jenis perniagaan. Dan the purpose, inilah Abang Nas ni. Abang Nas ni masa I nak belajar TikTok, that was 2020, I transition pun I tak tahu nak buat. Jangan kata transition, even nak letak teks, lepas tu nak buat some duration untuk tukar tu pun I tak pandai. But thank you Abang Nas and Seed for Future sebab share this kind of knowledge and share this book with us. But I think dah lah Abang Nas ni antara orang awal yang ajar TikTok. Mungkin orang lain pun ada juga ajar with a different way, dan ada different cikgu ajar sedikit berbeza, sama ada cara mereka. I think kita raikan sahaja, and I believe cikgu-cikgu yang ajar kita tu pun memang betul-betul nak kita berjaya, and kejayaan kita ialah kejayaan dan kebahagiaan cikgu tu jugalah harapnya kan. Okay, so kita akan tengok konten 55 video yang buat orang membeli. Apakah yang buat orang membeli? So, dia ada beberapa parts. Dia ada testimonial, dia ada handling objection, dia ada demo product, ada education based selling, dan dia ada video emosi and storytelling. Ada video hook and attention, dia ada behind the scene, urgency, FOMO and promo. So actually dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan satu buku ni dia 118 muka surat. 118 muka surat. At the end of the video, dia ada bagi channel Telegram that you can communicate dengan Abang Nas ni lah. I rasa Abang Nas ni pun dah ada satu team untuk bantu usahawan, dan kita bolehlah sharekan. If you have any question, you can leave any question. Nanti saya baca question itu. Let me find another phone to read question so dia tak tertinggal soalan. Or you have any suggestion, or you have pendapat you, how do you do it? You buat mungkin lebih baik. Kalau you ada something yang lebih baik, then you can share. So we can follow you punya cara kan. So this is content video untuk orang membeli. Enough with awareness. Dan you know what? Sometimes viral pun tak membuatkan orang beli tau. So we thought viral akan buat orang beli. Betul tak? I think everyone have a thoughts of that kan. Saya pun rasa viral, saya nak kejar viral, nak FYP. Kemudian sehinggalah I realise yang viral tak semestinya orang beli. Sekejap kita buka. Walaupun kita punya content tu viral, dia tak semestinya orang beli. So bila kita tanya kita nak apa, video kita nak apa sebenarnya? Kita nak viral ke? Betul ke kita nak viral? Nak viral. Kita nak viral. Mana viral ni? Dalam ni. Nak viral. Betul ke kita nak viral? Viral ni ayat dia apa? Nak nak FYP, nak orang tahu, nak orang kenal, nak famous, nak bila kita jalan-jalan tu orang nampak kita. So most of usahawan
Sama macam saya pun akan tanya macam mana nak viral ni sebenarnya. Dan betul ke kita kena viral? Kita besarkan sikit. Tak nampaklah tulisan ni. Kenapa kecil sangat tulisan ni? Memang tulisan dia kecil macam ni lah. Kita buat macam ni. Itu je yang paling besar. So, viral dia tak semestinya. Viral, tak. Viral, subhanallah. Viral, tak. Viral tak semestinya boleh tu lain kan? Boleh jual. Viral tak semestinya boleh jual. So, yang kita nak sebenarnya, yang usahawan nak ialah boleh jual. Orang boleh beli, orang nak beli dan kita boleh jual lah. Kalau tak boleh jual, viral tapi tak boleh jual. Saya pasti dia tak mendatangkan apa-apa kepada kebaikan kepada kita ataupun perniagaan kita. Contoh-contoh konten yang viral. Kalau kita nak konten yang viral, siapa yang tak ada idea dulu, tak ada idea lagi, boleh brainstorm dengan kawan-kawan. Viral tak boleh jual. Bukannya viral tapi boleh jual. So, sekarang kita rasa kita nak hasilkan something yang kalau kita nak viral pun, dia boleh mendatangkan jualan. Kita tulis kat sini lah, boleh dapat RM. Viral tak semestinya boleh dapat RM. So, kita nak tengok contoh-contoh yang viral tapi tak mendatangkan duit pun. Contoh kalau kita nak viral yang tak dapat duit ni, contoh kita jalan-jalan macam sekarang ni, jam due to sekarang apa kat Malaysia, Asian KL lah, Asian Summit. Due to Asian Summit, kita ambil video orang jam dekat jalan. Kita pun komen, kita kata apa tutup jalan ni kan. Dia menarik, dia boleh dapatkan view yang tinggi. Orang have fun. Ada satu yang saya tengok tu, dia cakap pasal nak cepat. Dia takut pukul 7 tutup jalan. So, dia nak tutup, dia nak sampai before pukul 7. Betul lah tu apa dia buat tu. Tapi video-video yang sebegitu akan membuatkan orang tengok sekali je. Jam due to Asian Summit. Lagi mungkin ada usahawan-usahawan yang tahu topik-topik yang sekarang ni tengah viral, tapi kalau kita join pun, dia tak mendatangkan duit kepada kita. Lagi contoh sekarang, kita kata isu lah tak nak tahu pun, kita still tahu ada isu cikgu marah murid. Ni saya masuk lain lah. Isu itu viral, tapi viral yang boleh dijadikan educate, boleh dijadikan something to educate our audience. Itu boleh. Tapi this is viral yang boleh kita buat tapi mungkin tak mendatangkan duit dan tak mendatangkan follower pun. Because some
content kita buat untuk dapatkan follower. In this case, kita cerita tak dapat pun follower lagi. So, jam due to Asian Summit. Okay, lagi contoh-contoh yang kita kata vaksin. Vaksin punya isu kan. Vaksin. Vaksin ni dah tak famous lah this topic. Tapi kalau you ada video, I have a video of I ambil vaksin, lepas tu dekat luar tu kita orang macam jalan tu jam. So bila jam, bukan jam, ramai orang, so the video really blow up. Tapi tak ada guna sangat pun, because follower tu dia tak tukar pun jadi pembeli. The viewer not even tukar pun kepada follower. Hai Kak Nits. Thank you Kak Nits, thank you. Tengok Cik Su punya setup ni. Vaksin, maksudnya kita ambil vaksin lah. Ataupun isu semasa. Kita kata kat sini isu skandal lah, boleh ke? Isu skandal. Skandal ni kan, skandal ni ada, kalau ikutkan perkataan dia ni, skandal ni ada banyak jenis skandal. Kan? Even skandal apa ya? Skandal, scandal. But in Malaysia ni, we are so used to say that skandal ni something yang berbentuk seksual lah kan, ataupun perhubungan terlarang. So ni contoh-contoh lah kita highlight lah isu itu kan, isu skandal. Kita just nak bercakap ataupun kita nak give our comment, boleh, but I'll show how untuk ada right on issue, tapi berdasarkan kepada kita punya stand kita. Why do we say what we say? So yang ni ialah contoh-contoh yang sedang trending. Kita boleh buat, kita boleh write tapi mungkin tak mendatangkan RM, mungkin tak mendatangkan follower, sebab dia tak follow. Kita tak katalah tak berkualiti, tapi dia tak really dapat kenal kita, and dia tak dapat pun manfaat daripada sharing kita. So ini ialah contoh viral, tak boleh dapat duit, tak mendatangkan duit pun kalau kita viral. Antaranya kalau kita buat isu jam due to Asian Summit, vaksin, isu-isu vaksin, isu-isu skandal yang sekarang ni bukannya sikit kan, banyaklah, rasa macam tak habis lagi satu, datang lagi lain, tak habis lagi, datang yang lain. Ini contoh-contoh konten viral yang tak boleh dapat RM. Kalau kita saja, dia bukan tak boleh dapat RM, yang mungkin tak mendatangkan RM kalau kita nak buat konten sebegini. Konten. I believe kita buat ni sebab nak dapat duit lah. Kalau, if I'm not mistaken, kalau I nak duit lah. Sebab kalau tak dapat duit, orang lain mungkin lain, mungkin tak kisah duit, sebab yelah dah cukup ke kan, ataupun ada income dekat tempat lain ke, ini orang kata buat geli-geli ke. Tapi kalau usahawan ataupun orang yang ada intention untuk pergi lebih jauh, this is the contoh-contoh konten yang tidak mendatangkan RM, tapi we can write on to this kind of issue kalau kita gunakan sesuatu. Apa yang kita nak gunakan? Tapi kita boleh gunakan, kalau nak guna juga. Kalau nak juga. Kan kadang usahawan ni tak boleh halang. Kalau dia nak buat, dia akan buat juga. Dan dia fikir, in the first place, kenapa dia jadi usahawan pun, dia sebab dia nak buat cara dia. Kalau you nak buat cara you, boleh je buat cara you. So how we gonna do this? Macam ni, kita buat macam ni kan. How we gonna do this?
Apa yang isu hangat? Apa yang hangat sekarang? Ada orang dia kata, kau ni suka gosip. Isu hangat. Apa yang isu hangat sekarang? Kita usahawan kena tahu tak isu hangat? Kalau you ialah usahawan dan you ialah individu yang bahagian marketing, you need to know. Kalau you ialah usahawan tapi you bahagian, maksudnya you ada orang lain yang jaga. You ni bukan bahagian you. Jadi you tak payahlah tahu kan. Ini kalau you kena tahu apa isu hangat. Isu hangat. Isu hangat ialah isu cikgu. Cikgu tengking lah, kita kata yang marah ni baguslah cikgu marah. Tengking murid. Cikgu tengking murid. Ni isu hangat kan? Cikgu tengking murid. Hangatlah kan? Ini ialah isu hangat yang kita boleh bincangkan tau. Bincangkan tu maksud dia, kita boleh buat konten dan dia boleh tukar jadi kita punya follower. So, apa saja bisnes, tapi we need to have a stand, macam daripada sudut mana kita bercakap. Contoh, kita ni ialah cikgu. Kalau kita ni Menteri Pendidikan, kita ni lagi wajarlah bercakap. Jadi, bila kita cakap tu, kita punya cikgu tampar murid. Ada cikgu tampar? Adakah sekarang Tok Pakistan? Hari tu tengking je kan? Okey, tapi nak cakap, kita bercakap tu daripada angle mana? For example tau. For example, kita cakap daripada sudut pengalaman kita. Dulu cikgu marah. Abang wiring. Nanti kita masuk ke abang wiring. Pengalaman kita. Lagi kita punya, kita pergi dulu dekat yang next ni kan. Next ni dulu. Apa tadi tuan cakap? Wiring. Wiring. CCTV kan. Tapi ni satu joke ke ataupun hakikat lah. Pagi ni saya berbual dengan kawan kan. So dekat Malaysia, I think you agree with me yang kalau topik-topik yang melibatkan skandal seksual ni, dia agak tabu berbanding, bukanlah kita kata ada kesalahan lebih besar atau lebih kecil kan. Cikgu tampar murid tu cikgu tak tahu pula. Semalam viral ni, dekat mana tu? Cikgu dekat mana? yang tengking ni tahulah juga kan. Wiring CCTV. Lagi ada ni, kalau yang ni intim punya konsert. Cerita tentang intim konsert. I saw that intim punya konsert ni lambat lagi bulan September. Jadi kenapa yang tiket dia habis awal? Fras lah juga kan. Bulan September lambat lagi. Ni baru bulan Jun 7 6, belum bulan 6 lagi. Bulan 6 hari Ahad ni ya. 6, 7 8, 9. 4 bulan lagi dah habis dah. Intim konsert lagi. Apa lagi isu hangat? Yang ni konten viral. Yang boleh ke I gerakkan this one? I boleh kecilkan. Can I move it? Boleh ya. This one pula I movekan here. Isu hangat yang boleh kita pertimbangkan ataupun kita buat kat Facebook. Murid pakai baju PJ, tak pakai pakaian sekolah. Ni kalau ni dekat sekolah-sekolah ya. Ya ke? Baru tahu. Thank you for sharing. Nanti Cik Su tengok And I heard that from my friend juga about a story about trainer sekian-sekian molesting a guy, tapi I tak jumpa lah pula. Bukanlah nak kata tak cukup hangat, tapi dah terlalu hangat kot apa yang berlaku dekat
Malaysia ni. But after all, yelah kita doa kita lah tak terlibat kan. Kita pun ada banyak juga kekurangan dan aib-aib yang ditutup dan belum lagi janganlah terkeluar kan. Okay, so this is it isu-isu hangat yang sedang berlaku secara viral di Malaysia. So macam mana nak write on isu-isu hangat ini, padahal kita mungkin bukan dalam bidang pendidikan. Okay, kita buat orang-orang yang dalam bidang ini dululah kan. Kalau kita tengok ni, actually isu pertama dengan isu kedua ni, yang ni kedua-dua dia melibatkan cikgu, melibatkan sekolah kan. Jadi dia famous sikit lah pasal cikgu. Oh ya, sebelum ni dah sekejap sangat tu cikgu kata sekejap sangat sekejap sangat dia punya ni buka koyakkan chili sauce. Koyakkan. I rasa chili sauce ni paling kesian. Dia sempat sehari atau 2 hari je. Lepas tu dia dah ditutup oleh cerita lain yang lebih hangat. Saya pun ada buat wiring. Kena follow ni kedai CCTV, wiring CCTV. Okay, jom kita tengok. Dekat atas ni konten viral tapi tak boleh dapat RM. Macam mana se-viral mana pun tak tak dapat RM kalau kita buat konten. Tapi yang dekat bahagian bawah ni ialah konten-konten yang kita boleh. Oh ya, si CEO Batu ni skandal lah ya. Kita kata bawah umur lah, betul tak? Apa kita nak kata dia? Video. Dia tak hantar video kan, gambar ataupun di isu. What is really the issue? Adakah isu dia gambar yang dia hantar ataupun isu dia bawah umur? I think isu dia bawah umur kot kan. So kalau dia buat dekat atas umur macam mana? Bawah umur, gambar bawah gambar umur, gambar ataupun isu dia gambar tak senonoh, gambar improper. Bolehlah saya tulis improper improper picture. Lepas tu untuk bawah umur. Sometimes bila kita clouded, we can't really see what is the problem actually kan. Adakah tiba-tiba kita ni dah jadi topik lain, atas umur tak viral. Maybe lah kot. Maybe kalau dia atas 18 kan. So isu dia pun ada beberapa isu. So this is the isu hangat. Okay, macam mana nak kaitkan isu hangat ni supaya kita taklah kata kita write on the issue, tapi we have to do content waktu dia ni tengah famous, waktu topik ini sedang naik. Kalau you nak cari buku, you boleh pergi dekat beg kuning. I ada letak tahu daripada Abang Nas. I think teacher lah for me, yang antara yang awal kenalkan I kepada TikTok, and then how to use it, how to tarik attention, macam mana nak hasilkan video-video yang cantik. You boleh dapatkan dekat beg kuning if you want. But the topic that we discussing right now ialah ada certain content dia viral tapi dia tak mendatangkan ringgit, tak mendatangkan RM, tak even mendatangkan follower kepada kita. Okay, so macam mana kita nak buat ataupun kita nak alert dengan isu-isu hangat yang trending, sebab kita nak benda tu yang sedang trending ni bukan sekadar mendatangkan follower tapi mendatangkan engagement, mendatangkan orang yang follow kita berterusan dan juga membuat belian daripada kita walau apa pun perniagaan kita. So this is the issue. Ini pun dah banyak dah. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita tengok betul-betul ni memang kalau yang ni dia mungkin tak berapa hangat, tapi yang tahu lagi pun dia bergantung kepada umur. Macam mana dia eja ya? Bento kot macam tu. Dia ada satu suami, isteri ni isteri ni dia rajin buatkan bento.
makanan, bento ni bekal kan untuk husband dia. So lepas tu dia cantik lah dia punya bento tu. Dan mereka ditakdirkan rezeki berpisah. Dan berpisah tu kalau ikut tu lah, ada orang yang kedua dan isteri dia tu macam isteri dia lah buat healing punya era. Dia punya TikTok pun dia dah tukar nama dah, Suri Healing Era. So dia tengah healing. Dan ini pun kadang-kadang actually isu viral ni pun umur pun ia juga. Macam tengok cikgu tengking murid ni, dia akan dapat cover banyak umur sebab it's related kepada banyak orang boleh cakap about it. Orang sama ada orang yang ada anak kat sekolah, cikgu, even orang yang tak ada anak lagi pun, they can relate with this sebab dia ada pengalaman dekat sekolah. So, this topic ni, yang nombor 1 ni, tak ada nombor kita buat nombor lah. Jom kita buat nombor, nanti tak confuse. Nombor 1. Nombor 1 punya ni, dia boleh menarik perhatian ramai. Kenapa dia kecil satu kita ni? 4. Yang nombor lain bukan main besar Thank you yang follow. Kalau you mencari buku macam mana you nak belajar ataupun you nak tenang-tenang sebelum tidur, you nak buat konten untuk video untuk orang beli yang related dengan perniagaan you boleh dapatkan this book. I letak dekat beg kuning. But let's talk about isu-isu hangat yang kita nak tahu because kita nak buat konten. Oh ya, yang ni dia lama sikit. Dia lama sebelum chili sauce. Tapi I buat dekat nombor 8 lah Nombor 8 ni dia dah tenggelam sikit. Isu cerai, talak lah jatuh talak masa live. If you have any suggestion, you nak tambah, you can let me know. Nanti I baca tau dekat komen. You tak setuju pun tak apa. Like dia macam, usahawan pun pandai juga and I should learn from usahawan juga kan. Okay. Bukan kayakkan, koyakkan. Kalau you rasa you nak I hantar this note to you, you boleh je message dekat, ada message kat tepi tu kan. Ada tak message? Kejap I tengok. Kalau ada, you boleh lah message you punya detail kat situ. You leave your email so that I can email this to you after habis. So this is isu-isu hangat yang kita boleh ulas, yang usahawan boleh ulas. Bila I cakap usahawan ni, dia could be dia punya marketing team juga tau. Maksud dia, Sagi kadang dia kata dah kerja aku mengulas je. No, kalau you bukan the person yang in charge on marketing, you don't have to. You jaga je lah bahagian you kan. If you have a person yang in charge this dekat business you, baru you suruh je lah dia buat kan. This one untuk orang, when I mention usahawan ni, ialah orang yang in charge bahagian marketing. Okay, this is isu-isu hangat yang boleh usahawan gunakan untuk mengulas. Okay, let's go to like macam mana kita nak ulas ataupun daripada angle yang mana, macam mana isu, macam mana kita boleh ulas supaya macam mana kita boleh ulas supaya orang-orang yang mendengar ulasan kita tu dia bertukar jadi follower kita ataupun dia membeli barang kita. So dia setia ataupun dia mula sukakan kita punya account dan dia mula follow account kita yang lain. Sebab marketing ni dia mengorat tau. Mengorat sahaja tak cukup.
Tulis kat sini lah. Warna merah. Merah boleh kan? Mengorat. Kenapa dia dekat sini? Kita padam sekejap. Kat sini. Kejap ya, saya padam ni. Manalah kita nak tulis mengorat-mengorat ni. Ya. Kerja-kerja marketing ialah kerja-kerja mengorat. Mengorat ni apa ya? Mengorat ni kalau kita masa kita kecil-kecil dulu, mak kita tak sukalah dengar sebab kita ni belajar lagi kan. Jangan kata kita kecil-kecil, kita pun tak suka dengar kalau anak kita nak cakap kan. Belajar dulu apa yang mengorat-mengoratnya kan. Anak bagi anak orang makan apa? Kita kata kalau anak tu laki lah, kalau perempuan tu kita gatal dah, kita katakan. Mengorat. Ini ialah kerja marketing. Kerja marketing. Kena tulis. Kalau tidak, kadang-kadang kita pun macam terlupa tau. Kita terlupa yang kerja kita ni kerja mengorat. Kita ni duduk dekat TikTok, kita duduk scroll tu, kita lupa diri kita. Sebenarnya aku ni kerja aku apa kan? Kerja-kerja marketing ialah kerja-kerja mengorat. Kerja-kerja. Tak faham lah mengorat tu apa kan? Kerja marketing. Mengorat. Tepi kat sini. Yang ni. Kita kecilkan sikit. Yang ni. Kita besarkan. So, kalau you nak tambah, you boleh je tambah tau dekat bahagian komen. You can also follow. Thank you yang follow Cik Su. I have another video that I made dekat my profile and you can follow. Boleh tap love and like so that nanti lain kali kalau I live, bolehlah I jumpa you insyaAllah kan. I can learn from you too. Kalau bukan sekarang, mungkin satu hari nanti, and I believe that you pun pandai juga yang boleh I bersama-sama together with you. So, this is kerja mengorat. Kerja mengorat ni, yang ni, I tak pandai, bukan tak pandai mengorat. Dia ada orang dia pandai kan. Tapi I know that, kalau kita kata by nature dia tu orang lelaki lah yang pandai sikit lah kan. Dulu apa buat bunyi sweet kan, apa lagi macam mana lah dia orang mengorat ni kan. Tapi kita kata secara general dia kerja-kerja mengorat ni ialah kerja ambil perhatian, create curiosity, biar orang tu macam kenapa dia macam tu curious. Pernah tak? Kita ni tak boleh kata 37 juta rakyat Malaysia ni akan sama. I tak curious pun dekat my husband Cik Su kan. But you can ask your husband dulu curious tak dekat you, or you, kalau you siapa yang tak ada pasangan lagi, tak apa. Kita boleh tengok macam artis yang kita suka. Logik tak? Artis yang kita suka kan. Kita macam curious tak? Oh, dia kat rumah macam mana? Ada macam tu ke? Kita curious. I mean, yelah curiosity. Tak ada idea. Bukan tak ada idea. Takut salah cakap pula petang-petang ni kan. Macam mana curiosity ni? Kita macam, dia menarik perhatian kita. Suara Coach Su manja gitu Nina. Nina tak apa-apa. Cik Su kenal Puan Zarina ke? Ke puan lain? Betul kan Puan Zarina? Hai Cik Rin. Ni cerita mengorat. Dia kena create curiosity. Macam ni. Macam Nina. Puan Zarina. Tapu purple. Dia kena create curiosity. Betul ke? Apa kata purple? Sampai tergolek mikrofon Cik Su. Punya excited dia nak bercakap. Siap tergolek. Mikrofon Cik Su ni kan. Sat cari mikrofon.
Tu maksudnya Puan Zarina punya mencipta curiosity tu betul-betul lah tu, menjadilah tu. Orang curious. Orang curious. Curiosity, curious kan? Or curious ni maksud dia tertanya-tanya. Tertanya-tanya macam ada apa lagi Memang purple je ke? Dia ajar digital marketing ke? Dia ajar memang macam ni ke? Suara dia memang macam ni ke? Kan? Tu create curiosity. Sebab tu kalau kita dekat sekolah-sekolah lah dulu, kita cerita sekolah ni bukan apa, semua pernah pergi sekolah. Kalau budak nakal tu, dia senang dapat perhatian kan. Dia nakal, cikgu dia cakap tu satu perhatian lah. Satu lagi kalau ketua pengawas yang baca doa, yang naikkan bendera masa kita dalam perhimpunan tu, yang tu dia senang lah, kita curious, kita rasa macam tertanya-tanya okay. Nombor 2, kita create awareness. Kita macam kita kena create dekat dia. Selama ni dia tak tahu pun dia boleh ada satu set Tupperware purple je. Dia tak tahu pun selama ni ada cikgu ajar digital marketing. Dia ingatkan semua belajar sendiri-sendiri. Dia tak tahu pun selama ni ada kerepek yang macam ni. Dia tak tahu pun selama ni sekian-sekian. Apa lagi? Dia tak tahu selama ni. So, kita yang createkan kat dia, yang kita ada. We are here. So kita createkan awareness kepada orang yang tak tahu lagi. Thank you Puan Zarina. I follow Coach Su. Thank you so much. Nanti bolehlah bagi tahu kat kawan-kawan, cakap kat dia, boleh follow. Nanti Cik Su ada live. Boleh belajar sama-sama kan. So ni kerja-kerja marketing. Bila marketing ni kalau kita berbual-bual, begitulah yang kita berbual tu kan, dia kerja orang marketing. Kerja mengorat ni memang kerja orang marketing. Orang marketing ni dia bawa sebenarnya dia nak apa? Dia nak bawakan kita kepada sale. Dia nak bawakan jualan kepada, dia nak bawakan orang-orang yang dah curious tu, kepada orang yang dah aware tu. Dia nak convert, kita kata convert lah convert. Jadi tak arrow kita ni, tak jadi dia nak convert. Dia nak convert. Tujuan dia lah dia nak convert. Convert. C-O-N-V-E-R-T. Tu. Cik Su tulis apa ni? Convert. To sales. Dia nak duit juga. Bukan duit dah. Kita ni nak duit juga. Kita duk masuk TikTok. Cik Su. Saya nak famous. Iya ke nak famous? Kan? Iyalah Cik Su, dah famous tu barulah boleh dapat duit. Jadi you nak duit. Betul lah. Saya malu pula nak cakap saya nak duit. Kenapa pula nak malu? Memang betul nak duit pun. Sebab itulah kerja kita. Kalau tak tahu duit tu nak buat apa, bagi tahu Cik Su tahu nak buat apa. Ini yang kita nak buat sebenarnya. Kita nak convert kepada sales. Kita nak orang-orang yang curious, orang-orang yang aware tentang kita tu, nak tukarkan kepada jualan tu kepada duit. Tapi bila kita nak tukar kepada duit, dia tak akan tukar kepada duit terus. Kalau kita terus nak tukar, ini selalunya orang-orang lah yang kalau usahawan sekarang dah pandai dah. Tapi Cik Su dulu pun usahawan, even sampai sekarang usahawan, kadang-kadang pun Cik Su pun tak berapa pandai lagi. Kadang-kadang tu meragam juga tu. Apa yang meragam dia? Meragam apa? Sebab apabila kita buat, mari kita tengok dekat. Kita tambah lagi satu. Mana nota kita tadi kan? Kita cari nota kita. Sekejap tuan-puan.
Cik Su mencari nota kita. 27 Mei. Hari ni lah kan? Ini pula. Ni ha. Muncul tak padam. Macam mana kita nak tukar page kita ni? Yang ni. Ini yang kita kata makin advance, lagi kita serabut, kita tak mau buat dah. Cik Su serabut-serabut tak mau buat dah nanti. Dia dah serabut-serabut kan, dia cari nota dia tengah buat, lepas tu terhilang. Macam ni. Terhilang. Kita buang dulu. This one. Dan kita create tambah, kita nak portrait. Okay. Dah jumpa. Okay, so dekat sini, kita nak lukis something lah Okay. Kalau you mencari buku, you nak tahu macam mana nak buat video yang orang boleh beli, sebab this is what we want. Kita nak orang beli barang daripada kita. Kita nak, itulah yang kita mahu. Sebab itulah kita buat konten kan. Tapi kalau kita nak tu dia tak datang terus, we have to panggil dia dulu. So you boleh dapatkan dekat beg kuning macam mana nak buat video yang orang membeli, yang tukar kepada duit. Okay, let's talk about macam mana nak buat konten-konten ataupun nak buat marketing ni, dia macam mana. Jadi kita buat shape lah, shape. And then warna, kita buat warna, apa masalah dia, warna grey. Warna grey. Okay. Sekarang kita akan buat shape yang begini. Macam ni. Macam ni. Tu shape macam ni lah shape. Buku pun boleh jadi juga. Macam ni. Corong. So this is the corong yang orang meniaga pun kena tahu, orang yang buat marketing pun kena tahu, orang yang buat sale pun kena tahu. Corong ni dia kena belajar dengan buat, dia different, I perasan. Things yang I learn, lepas tu I macam faham. Okay, tu satu. Ada juga things yang I learn and I boleh praktikkan. I boleh pakai dan guna. So, the real erti belajar ialah bila you boleh pakai dan guna. So, kejap kita tengok. Apa corong ni Cik Su? Kita belajar corong-corong ni. Jomlah kita tengok apa benda corong dia. Let me put here. Ni corong. Ni corong apa? Ini ialah corong untuk pemasaran. So, boleh tak saya nak panggil dia nama apa-apa pun boleh. Apa-apa pun boleh. You nak panggil apa-apa pun boleh. Tapi I bubuh jugalah nama dia. Nama dia ialah, kat sini kita buat nama dia marketing. Nama dia ialah marketing funnel. Kalau dalam bahasa Melayu, corong pemasaran. Yang ni kalau you ambil MBA, even you ambil degree pun I rasa dia dah start dah dengan marketing funnel. A few student yang I jumpa pun they understand well about marketing funnel. Usahawan, kalau this is the first time you nampak perkataan ini, tak apa, it's okay. Sebab you dah buat duit berjuta-juta dah pun kan. You don't have to
tahu pun perkataan ni apa. Tapi kalau you tahu, Alhamdulillah, is an extra for you. Oh, maaf for you. Nak charge. Nak charge. It's an extra for you. It's an honor for me untuk share this with you too. Baru tahu. Tak apa, it's an honor for me lah dapat to be with you. Okay, so what is marketing funnel? Bila you buat sendiri dekat rumah you, dekat office you, dekat business you, it's easy because you seorang dan everything di hujung tangan, di hujung jari orang cakap, and di dalam otak you. Tu yang senang dia lah. Yang susah dia apabila ada satu orang masuk, ataupun ada konsultan, ataupun you pergi kelas dan orang tanya you about it. Dekat situ you akan rasa cabaran sebab macam kena think lah, benda ni kena ada and ia akan mengambil masa dan tenaga. Okay, let's go to the first one, marketing funnel. Bila orang masuk je dekat marketing, bila dia nak tolong you buat marketing, the first thing first lah kita buat kat sini. Layer paling atas. Kita kata paling atas lah Layer paling atas ialah layer untuk kerja-kerja awareness. Kerja-kerja memberitahu. Jadi, kawan kita ni asyik nampak kita buat live je. Dia pun confused. Kau ni asyik buat live je. Kat TikTok pula tu, dia katakan, kenapa apa yang kau tengah buat? So, ada orang, dia memang tahu, dia bahagian awareness. So, bila dia cakap awareness, letak kat tepi sini tau. Actually, dia dekat tengah-tengah, tapi letak kat sini. So, awareness ni dia fasa bagi tahu. Fasa ni depends kepada you. Ada orang nak setahun bagi tahu. Setahun dah you live dekat TikTok, sebulan. Ada orang 4 tahun. 4 tahun dah you live. 4 tahun lah dia live. Kan? So, apa benda? Bila you nak, apa benda yang you nak dekat awareness ni ialah apabila you masuk dekat dalam you punya TikTok, you akan nampak dekat bahagian insight tau. Insight ni I akan tulis dengan warna merah kat sini. So this is insight. Insight ni kita buat warna merah, kita buat dia macam sama je tulisan dia Insight. Inilah insight. So insight ni ialah apabila kita tengok dekat dalam TikTok, dia ada TikTok insight. Kalau dalam Facebook, dia akan panggil apa dia panggil ada professional board, ada apa lagi nama dia tapi actually it's an insight. Nama je macam lain-lain. It's actually an analysis. Kenapa itu padam? Insight. Kalau you tak tahu soalan you boleh kalau you macam nak tanya your anak ke, your friend ke, you tulis kat satu buku tau. You tukar analysis ataupun insight. Jadi you boleh tanya dia, I kan hari tu I went to a class dengan Coach Suraya Ali, and then she did talk about insight tau.
kat mana ini site tu sebab dia kata dalam Facebook ada, dalam Instagram ada, dalam TikTok pun ada. Can you show me? Kalau orang tu kata, oh I don't know lah, dia tak tahulah. Tapi kalau dia kata, oh let me show you, I think I know. Here code, she can help you, he or she can help you. Kalau dia tahu benda tu, it's quite easy. Tapi kalau you tak tahu pun tak apa, bukan keperluan pun untuk you tahu. Dia sebenarnya marketeer lah yang akan tahu tempat ni kan. Kalau you tahu, it's bonus kan. So this one I akan warnakan dia warna merah. Inside. Okay, yang ni pula, yang ni inside, yang ni kita punya, ni ialah measurement. Apa yang kita ukur? Measurement. Kita ukur apa? Ukuran kita tu apa? Kita buat dia warna biru. Measurement dengan insight. Siapa yang pernah tengok, bolehlah check balik, ataupun kalau you nak tanya your friend, atau you tak pernah tengok pun tak apa, you don't have to tengok everyday pun, tak perlu pun. Dia bila you rasa nak tengok, you tengok, ataupun setahun sekali. Yang raya pula setahun sekali kan, sebulan sekali, 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, itu pun dah just nice dah. Kalau you nak tengok waktu tu. So this is a marketing funnel yang you boleh tengok setiap kali you buat social media marketing. Dan this is baru measurement tau, belum activity. Activity dia akan letak dekat tempat lain. Syah, so nampak Syah masuk Syah? Syah ni first time so buat live yang menggunakan tripod yang macam actually orang beli ni untuk orang beli this kind of tripod ni kan untuk makanan, tapi macam nak on top of macam flat lay kan. Dan I belilah juga, lepas tu I buat dekat atas tablet macam ni. Kind of the lighting tu tak berapa elok because the lampu is coming from up there, tapi tak apalah kan. So this petang ni I live about marketing funnel. Tadi kita cerita-cerita pasal topik-topik marketing ataupun topik-topik hangat yang sekarang ni yang boleh usahawan jadikan konten untuk bring more audience ataupun more follower kepada mereka. Dan this is the book yang I cakap dengan Syah, I order tapi tak sampai lagi masa pergi jumpa Syah, sampai semalam dah siap balut dah. Daripada Abang Nas, Seed for Future. I beli because I think dia antara orang yang terawal lah kan ajar TikTok, and then dia punya konten-konten ni lebih kepada sebelum dan selepas. Dia siapkan hook, dia ada 3 hook, content, CTA. Like kalau dia hook tu apa, content dia nak cakap apa, nak suruh buat apa. Sama juga hook, sebelum wajah breakout, rumah bersepah, badan berat, visual. Masa ni saya dah give up, dah try macam-macam ubat, kurus semua tak jadi. And then selepas, sebelum, selepas, and then CTA. Ni dia punya video, dan video pula dia punya konten-konten dia siapkan dengan all this dialogue, dengan cantik lah, warna-warni ni senang lah nak nampak kan, untuk acik-acik, orang muda-muda pun boleh. So dia ada aktiviti, lepas dah buat you nak buat apa. So ni lah buku-buku dia, 37, 42, 44 sampailah 55 cara. So saya letak dekat beg kuning. Kalau nak tengok ataupun siapa yang nak beli, boleh dapatkan dekat beg kuning. Ini konten-konten yang isu-isu hangat. Tadi kan Syah cerita pasal Star, berbual dengan Syah. Nak sembang juga ni, tapi tak taip dekat Syah. Phone duk pakai ni. Nantilah.
Dekat sini jugalah, dekat sini juga nak ceritakan. Okay, so this kita masuk dekat marketing funnel sebab this one ialah something yang tak ada MBA pun kena tahu. Bukan degree marketing pun kena tahu. Sebab bila you buat business, is either you yang buat marketing ataupun you hire orang. Jadi kalau you yang buat sendiri, kadang-kadang orang bisnes ni dia dah ada sendiri, dah ada hunch dia yang what to do next. Tapi kalau you hire orang, mesti you nak orang tu hantar report to you, hantar stages apa yang dia buat sekarang to you kan. So you sama ada you guide dia. Kalau orang tu orang yang experience, dia lah yang akan tunjukkan to you apa dia punya kerja dan lain-lain. Tapi kalau orang tu baru, we have to guide dia untuk mengendalikan ataupun memberikan report seperti yang you mahukan. So this is the marketing funnel yang akan bermula dengan awareness, sebab kerja-kerja orang marketing ni ialah kerja mengorat ni. Mengorat iaitu create curiosity, create awareness. Kalau orang tu tak tahu pun you ada, orang tu tak tahu pun business you, orang tu tak tahu pun you. I kata mengorat ni, mengorat orang ni bukan sahaja pasangan tapi kawan ke, bos ke, siapa lagi kan. I mean lagi high value orang tu lagi susah sikit lah you nak dia aware yang you wujud. Tapi this can be relate to customer. Kata apa sekarang ada B40 lah, M40 lah kan, T20. So bolehlah kita katakan different audience akan ada different curiosity, dan different audience pun dia akan ada awareness dia yang berbeza. Cara dia aware tentang sesuatu topik pun berbeza, and also dia ada moral value yang berbeza. Dan after all, apa kita nak? Kita nak ianya convert kepada jualan. Kita nak orang yang suka ataupun tengok kita tu akhirnya membuat belian. Yang ni ialah buku daripada Abang Nas, Seed for Future. Dia susunkan 55 type video yang buat orang beli. Kalau you tak ada idea, you can start with the first one. Susah sangat ni. Dah berapa tahun dah buat TikTok. You boleh start dengan testimoni real customer. So of course lah you dah ada customer. Dia kata ambil 4 testimoni yang paling menarik dan trigger emosi. Dia kata contoh, saya memang skeptikal tahu dengan produk ni. Tengok sabun kita apa. Pada mulanya saya tak percaya yang saya boleh buat sekian-sekian. Saya memang tak harap apa-apa pun dari produk ni, dia kata kan. Mula-mula lalu je kawan lah Abang Mai, dia kata kan, tempat ni. So apa hook dia? Dia akan individu yang buat video tu, dia akan cakap panjang kan, tapi you ambil apa yang dia paling menarik ataupun boleh trigger daripada apa yang dia sedang cakap tu. Contoh dia kata dia kata saya memang skeptikal betul. Skeptikal kan, skeptikal macam ragu-ragu, macam biar betul ke ni cikgu bisnes ni. Saya memang tak pi mana-mana program bisnes apa semua, saya tak mau pi tahu depa ni betul ke kan. So itu ialah yang paling trigger. Kalau you punya produk klinik ke kan, you boleh dah tengok lama dah cari. Dia tak semestinya something yang provoking tau. Dia boleh jadi something yang contoh dia kata apa, lama dah cari ni, tak jumpa. So itu testimoni yang paling menarik. Lepas tu you masuklah, barulah konten dia, apa pengalaman dia, masalah dia sebelum kan, sampai dia jumpa you. So dia akan katalah, saya Fatimah, pemilik bakery, sebelum ni saya struggle nak buat sale, tak pandai, lepas belajar ada perubahan besar, dia beritahu lah. So dah habis tu CTA tu ada masalah sama, tunggu apa lagi, picit tekan
picit tekan. Picit button kat bawah. So, you boleh start dengan yang pertama iaitu testimoni. Tapi, provided barang you dah terjual lah, baru you boleh buat testimoni ni. Kalau you tak pernah lagi jual barang, tak boleh lagi lah nak buat testimoni. Kalau you ada, ataupun mungkin daripada kita ni, kita sendiri pun yang skeptikal terhadap barang itu. Until satu hari kita ubah fikiran dan beli. So actually kita pun boleh jadi testimoni kepada produk kita. Maksudnya kalau you belum ada testimoni lagi, you boleh rekodkan suara you sendiri. Sebab nak tunggu testimoni, nanti you kata tak ada lagi. Lagipun you tak tipu pun sebab you dulu you pakai produk tu because you pun skeptical. You pun mencari solution macam mana nak selesaikan masalah ini, kan? So, dia katalah kat sini yang video tu jangan macam scripted sangat. Make sure waktu shooting testimoni tu dia dalam keadaan yang bersedia dan tak kekok. Ialah waktu you record, kan? Kurangkan editing yang fancy dan boleh overlay dengan video yang sesuai untuk menampakkan video tu genuine. You boleh try yang ni. Siapa yang tak ada testimoni lagi, you boleh gunakan diri you sendiri. So, yang ni ialah real customer lepas guna produk atau ambil servis. Real customer ni can be you also. Boleh jadi you. Siapa nak macam saya, boleh tekan dekat beg kuning. Dulu saya tak percaya pun, kan. So, siapa ada idea, you ambil buku, tulis terus apa idea. Cik Su pun kena tulis lah idea. Sagi idea Cik Su terbang lagi, kan. Mana dah nak tulis. Sagi idea pun hilang. So, I pun kena tulis dan tampal apa idea tu. Apa produk yang you ada, siapa real customer you, minta dia kalau nak you nak tunggu macam nak kena ambil video dia betul-betul, dia akan ambil masa sikit lah, kan. Tapi you can start bagi siapa yang ada produk sendiri. You boleh ada record video sendiri, testimoni sendiri, CTA dekat beg kuning. Subhanallah, what happened to my pen? Ink dia tak keluar dah. Record video sendiri ataupun ni pen apa dah. Lepas tu tulis yang hook. Hook ni ialah something like macam dulu saya tak mau beli. Dulu saya tak mau beli. Apa lagi? Ataupun saya memang dah lama cari. Sekejap kita tulis kat sini lah, hook. Contoh-contoh hook. Kita tambah lagi satu. Nanti kita lupa, kan. Nombor 1. Hook. Contoh-contoh hook. Contoh-contoh hook. Kita besarkan sikit. Yang ni saya buat dalam bahasa Melayu lah. Hilang dah pula. Tengah nak buat ni, tengah kalut-kalut ni, hilang semua. Sekejap hilang, tak mau buat dah. Sekejap kita patah balik buat. Hook. H
Hook ni kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil apa kan? Kita panggil umpan. Umpan tak sedap lah pula, umpan. Tak naklah umpan-umpan ni ya. Hook. Macam mana orang nak contoh-contoh ayat yang boleh kita gunakan sebagai hook. Contoh ayat. H-O-O-K, hook. Hook ni senang nak faham lah umpan. Macam tak best lah umpan. Penarik perhatian, boleh ke? Cangkuk. Cangkuk sebab apa? Sebab kita kena cangkuk perhatian. Kita kena ambil dia supaya dia berhenti. Kalau dia tak berhenti, susahlah sikit sebab kalau dia tak berhenti, dia tak memberikan perhatian kepada kita. So dalam video tu, bila kita record satu video, kita akan cakap dengan banyak kan. So dalam tu kita kena dengar balik, kita tengok balik, dengar betul-betul kan. Apa parts yang boleh mencipta ataupun menjadi kontroversi, ataupun kalau dia jadi bahagian depan bagi video itu, dia akan orang nak tengok lagi yang sampai dekat belakang. Contoh kita kata dulu saya tak percaya. Dulu saya tak percaya. Dulu. Kenapa Cik Su punya jadi begini? Dulu saya tak percaya. Dulu saya tak percaya. Contoh. Ini tapi dia akan ada risiko sikit lah kalau you guna dulu saya tak percaya ni, maksud dia ramailah orang yang tak percaya produk tu, ataupun produk tu pun memang orang suspicious skeptical. Tapi bolehlah kalau you nak try. Dulu saya tak percaya. Lagi, boleh try lagi. Kalau you ada suggestion, kalau you ada pendapat, kalau you nak tambah, you bolehlah tambah kat bawah. Apakah hook yang sesuai kita gunakan sebagai permulaan kita punya video. Dulu saya tak percaya ni, dia kata tak percaya. Lagi kita buat dulu saya tak percaya. Lagi kita kata apa kalau konten lagi hook. Dulu orang pakai dulu saya tak macam ni. Contoh. Dulu saya tak macam ni. Ini bergantung sebab ada orang dia punya ini kita dekat nombor 1 tau. Dekat testimoni. Baru yang nombor 1. Kalau you tak tahu apa benda maksud nombor 1, sekarang kita tengah tengok buku ni, buku 55 video untuk orang beli, orang buat jualan dan orang beli. So yang ni ialah yang pertama, testimoni. So dalam tu ada hook, ada content dan juga ada CTA. So hook dengan CTA dengan content ni saya tak cerita sebab ramai orang dia tahulah nak isi apa. Kita pergi dekat hook. Hook ni ialah macam mana daripada apa yang orang tu pakai, dia testimoni lepas dia pakai tu kan, dia buat video kan. So video dia tu, daripada video dia tu apa perkataan yang kita nak
dikedepankan. Apakah perkataan yang kita nak dikedepankan? Contoh, dulu saya tak percaya. Testimoni. Ini nombor 1. Sebab dia ada 55 teknik, so kita buat yang pertama. Testimoni yang pertama. Kita pergi dekat cangkuk. Dulu saya tak macam ni. Ataupun apa lagi yang bila orang tu guna produk kita, dia akan cakap. Kalau dia berkaitan dengan kesihatan ataupun makanan kan, makanan dia macam tak boleh lah tak percaya, betul tak? So dia akan cakap macam ni. Dia makanan dia akan kata macam ni. Dia akan kata nampak macam sedap, nampak macam sedap. Kalau makanan-makanan dia, you tak boleh lah, kalau orang tu kata nampak macam tak sedap, macam tak lalu je makan, tengok pun macam nak muntah kan, yang tu janganlah ambil kalau dia cakap macam tu. Sebab walaupun you suka, kita tahu kita suka konten-konten yang ada plot twist ni, tapi intro dia pun dah lagipun kalau dalam Islam ni kan kita tak boleh menghina makanan ni, macam perkataan-perkataan yang keji ataupun jijik ataupun tak elok terhadap makanan. Ada sedikit lah, nak kata etika yang ditulis pun tidak, tapi it depends pada keadaan ketika itu. Kalau makanan nampak macam sedap, ada lagi nampak macam sedap, lagi tengok review tapi tak percaya, nak try sendiri. Tak percaya, nak try sendiri. Anything. Kalau you suruh dia cakap, puan-puan satgi kan masa live satgi, puan cakap lah yang kami ni sangat sedap. Boleh juga cakap macam tu, tapi kan dia kalau boleh datang daripada dia, lagi baik tau. Macam apa yang menyebabkan puan datang makan kat kedai kami, apa yang menyebabkan puan datang ke bengkel kami. So kat situ secara di luar sedar pun kita dah guide dia untuk dia fikir benda-benda yang baik tentang perniagaan kita. Kalau ni makanan lah. Kalau pakaian ni, kalau pakaian ni biasa dia memang orang cakap, dia cakap terus, nampak kurus, dia bagi tahu je, nampak kurus tau, cantik je terletak. Nampak kurus, nak kurus. Dia bukan nak kurus, nak nampak je. Ni contoh-contoh hook. Ni kalau servis. Kalau produk, macam ni. Nampak macam sedap tapi tak percaya. Kalau pakaian dia memang nak kurus je terus, baju tu nampak terletak. Lagi apa? Bunga dia cantik, bunga dia
dia bagi tahulah apa hook yang dia menyebabkan dia beli. Dah lama. Antara hook yang saya pernah guna ialah saya kata macam ni. Kalau produk kan, dah lama saya cari. Ni antara hook yang berkesan yang saya pernah guna, especially untuk review gadget tau. Gadget ni, saya kan buat macam ni. Gadget, dah lama saya cari. Kita bagi tahu siap-siap kita cari apa. Dah lama saya cari tripod yang ada 4 kaki macam ni. Sebab selalu kalau yang 3 kaki tu asyik jatuh. Contoh. Dah lama saya cari tripod yang kecil yang boleh letak dekat dalam bag. Dah lama saya cari tripod yang boleh follow saya ke sana kemari. Dah lama saya cari mikrofon yang kecil yang boleh dibawa ke sekian-sekian. So, you boleh gunakan juga. Dah lama saya cari. If you have idea untuk hook, macam mana nak buat hook yang testimoni lepas dia pakai produk kita tu, bolehlah tulis dekat bahagian komen. So, this is contoh-contoh hook untuk testimoni yang perkataan-perkataan yang melibatkan emosi, perkataan yang sesuai untuk kita bawakan dekat bahagian hadapan. Thank you yang join live Cik Su. You boleh tap like pun boleh. You boleh tinggal komen, boleh follow dekat bahagian atas tu. And boleh juga kalau nak tanya-tanya soalan pun boleh, nak tambah pun boleh. Dan kalau you mencari buku macam mana nak mudahkan you buat konten menjual 55 video untuk you jual untuk orang beli, you boleh dapatkan dekat beg kuning buku ini. So, dekat sini kita baru pergi dekat yang pertama sekali iaitu testimoni. So, testimoni ni Cik Su ada letak sertakan bersama dengan dia punya hook dan juga cangkuk-cangkuk yang membuatkan orang akan berhenti bila tengok video you tu. Tapi testimoni, kalau you tak ada lagi orang lain, you boleh record je diri sendiri. Sebab in the first place pun, kenapa you buat business ni, kenapa you beli barang yang tu, siapa buat affiliate, kenapa you beli barang tu, you have your own reason kenapa you beli. So, you pun tahu kenapa you beli barang tu. So, you yourself boleh jadi, you sendiri boleh jadi testimoni kepada produk itu. So, this is it. Kita pergi dekat yang kedua. This is sebelum dan selepas. Dia ada result. Yang tadi tu testimoni. Sebab testimoni ni bila dia pergi kelas kita, contoh macam saya mengajar dan dia jadi faham. Atau testimoni dia faham. Tapi sebelum dan selepas ni, mungkin selepas 3 bulan, 4 bulan, 1 tahun ataupun dia mengikuti kita beberapa lama, dia makin kenal kita, dia makin faham apa kita cakap. Sebab kali pertama mungkin dia tak berapa faham. So, dia dah beberapa kali tu dia makin faham. So, hook ni dia kata tunjuk je visual sebelum. Wajah breakout, rumah sepah, badan berat kan. Bubur je gambar visual. Masa ni saya dah give up, dah try macam-macam ubat kurus, semua tak jadi. Apa beza sebelum dan selepas? Macam saya cakap tadi, testimoni ni ialah apabila dia beli produk kita dan apa perasaan dia. Tapi tak semua produk dia boleh dapat before and after. Contoh macam saya kata training ataupun you datang live you dengan Coach Suraya Ali. So, you punya testimoni sekarang, okay, you kata, oh masa tu I tengah scroll
Lepas tu nampak coach ni. So, I sukalah dia ajar. So, that could be your testimony. Tapi sebelum dan selepas ni, apabila you tengok video-video yang lain, you attend training, lepas tu mungkin 3-4 bulan, setahun, barulah you boleh cakap, you tahu tak, before I join Coach Suraya Ali ni, I punya jualan sekian-sekian. After that, I punya jualan sekian-sekian. Jadi, different business akan ada different way of macam testimoni tu lain, before and after tu lain. Ini nombor 2. Kita buat yang ni dulu. Lepas tu kita buat nombor 2. Nombor 2, before and after. Before and after. Macam testimoni, tapi ini betul-betul lepas dia guna produk kita. Atau dia mengikuti servis kita, dan servis kita tu sampai dia berbulan-bulan atau sampai nampak hasil dia. Tak semestinya berbulan-bulan. Mungkin after je you dengar daripada sharing Cik Su ni, lepas tu you terus beli buku ni, mungkin you terus ada perubahan. So you yourself, maksudnya Cik Su akan dapat testimoni and also dapat before and after. It's not easy tau nak cerita tentang business ni. Masa awal-awal dulu, I macam takut nak cerita because different business akan ada different keadaan. Even same business pun akan ada different keadaan. The only person yang understand about business dia ialah owner tu sendiri, and we as a coach are here to macam cetuskan atau to apa ayat dia, to contest you punya flow of thoughts with different perspective. Yang itulah yang kami punya task atau kami punya tugas untuk bersama-sama dengan usahawan. But this is one kind of example yang macam mana you boleh buat, macam mana before and after, and also you punya testimoni ni ialah berbeza. So, yang before and after pula, after ni tak semestinya beberapa bulan sahaja, tapi dia juga boleh jadi seawal beberapa hari atau beberapa jam. Kita tarik sini. Kita susunkan so that macam ni testimoni. Kalau you rasa you nak this note, you boleh je tinggalkan komen. Nanti kalau you leave an email, I boleh emailkan to you. So, this is before and after. Okay, kalau untuk before and after ni, dia punya hook. Sebab dia before, ialah before kan. Sebab dia ada perkataan before, jadi lebih elok kalau ada perkataan sebelum ni. Satu. Sebelum ni, saya sebelum ni saya
Sebab dia before, terus jelas sebelum kan. Sebelum ni saya jenis yang contoh. Ataupun keadaan tu memang melibatkan tubuh badan ataupun fizikal yang you nampak. So yang tu lagi senang nak ceritalah. Sebelum ni berat saya sekian. Sekarang berat saya sekian. Kalau produk kan, kalau melibatkan berat, lagi senanglah nampak melibatkan angka. Jika ada angka, jika melibatkan penurunan atau kenaikan angka, lebih baik. Lebih baik ni sebab bila you nampak, bila kita pun nampak berapa amount angka yang terlibat tu, kita lebih otak kita kan lebih jelas lah untuk tahu, sekarang dah berapa. Penurunan atau kenaikan angka lebih baik untuk dinyatakan. So lagi-lagi kalau hook untuk before and after ni, apa lagi? Dia mesti keadaan yang before tu, yang before tu jadi hook. Jangan yang after tau, yang jadi hook. So dia masalah tu duduk kat depan. Rumah sepah ke, tak tahu nak buat konten ke, SEO saya tak naik ke, yang tu yang jadi konten. Yang masalah tu jadi konten. Bukan konten, jadi hook. Yang ni contoh hook. Yang ni hook. Ini baru nak mengorat-mengorat, dan ini ialah ayat-ayat yang boleh kita gunakan. Bukannya ayat-ayat mengorat aja. Ayat-ayat membuatkan orang berhenti untuk baca apa yang kita buat tu. Kita berhenti sekejap, nanti kita boleh sambung balik. Kita berhenti dulu untuk solat ni, kita sambung.